Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam rancangan Al-Kuliah di TV3 secara langsung pada setiap petang Jumaat 5 sampai 6 petang. Kita akan bersama dengan saya, dengan Al-Kuliah, dengan topik yang cukup menarik. Saban minggu kita sajikan kepada anda semua di mana saja, di Malaysia maupun di Singapura, di Brunei ataupun di luar negara. Apapun Ramadan, pada petang ini tajuk kita cukup menarik. Tajuk ini memang biasa kita dengar dalam satu rangkap pantun ke pepatah ke, disebut dari mata turun ke hati. Besar mata ni dia punya peranan. Dari mata dia turun ke hati, dia tak pergi ke telinga, dia tak pergi ke lutut, dia turun ke hati terus. Dia hantar maklumat kepada hati. Tapi apakah simbolik tajuk kita dari mata turun ke hati pada petang ini? Ia akan mengupasnya. Kita lihat siapakah ahli panel kita pada petang ini. Yang bahagia Puan Nur Laila Aniza Zakaria, panjang namanya. Seorang perundi motivasi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Tuhan. Alhamdulillah. Dan bersama dengan saya begitu ramai dalam studio petang ini. Siapakah mereka yang pakai baju tudung warna merah ini? Kumpulan Yasin Ar-Raudah, Flat Seri Kelantan, Sentul, Kuala Lumpur. Assalamualaikum semua. Ceria-ceria selalu. Walaupun mereka berada di Flat Seri Kelantan, tapi bukan berada di Kelantan, di Sentul, Kuala Lumpur. Nama Flat Seri Kelantan. Jadi orang perempuan yang dirahmati Allah, tanpa buang masa kita teruskan persoalan kita pembuka tirai pada petang ini, dari mata turun ke hati. Saya selalu lihat rancangan Puan dalam TV tentang bersama dengan remaja, memotivasikan remaja supaya lebih beradab, beretika, bersopan santun. Jadi sebenarnya sepanjang Puan Laila orang kata berinteraksi dengan remaja di sana sini, ada yang orang kata apa yang memang teruk lah, ada yang teruk, ada yang tak teruk. Jadi apa pandangan Puan Laila tentang remaja Islam kita pada zaman sekarang? Buka surat khabar 16 tahun dah mengandung. Buka surat khabar buang anak. Jadi apakah pandangan Puan tentang remaja Islam kita pada hari ini? Silakan Puan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan-puan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita berkumpul hari ini. Allah kata, Nabi sebut kalau kita berada dalam mana-mana majlis zikir, insya-Allah malaikat bersama-sama dengan kita. Dan malaikat bersama-sama dengan kita bukan setakat bersama ya Ustaz ya, tapi mendoakan kita. Jadi semua orang insya-Allah di sini akan dapat doa-doa malaikat. Insya-Allah, amin. Dan berbalik kepada soalan kita tadi ya. Apa pandangan saya berkaitan dengan remaja pada hari ini? Remaja Islam. Kita tidak membicarakan tentang remaja Islam di Malaysia saja Ustaz ya, tetapi juga remaja Islam, anak-anak, puan-puan, tuan-tuan, penonton di luar sana ya, dan juga remaja Islam di seluruh dunia insya-Allah. Pada pandangan saya secara peribadi, di muka bumi ini masih lagi ada remaja yang masih menghidupkan perintah Allah. Masih hidup perintah Allah, masih hidup sunnah Nabi, masih jaga aurat, masih jaga kebaikan-kebaikan dan segala yang Allah tuntut dalam Islam. Itu cukup baik, itu cukup cantik. Masih ada remaja yang taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasul, bahkan masih ada sifat-sifat sahabat dalam diri remaja-remaja Islam pada hari ini. Itu cukup baik. Tetapi ada di kalangan kita yang kadang-kadang ya kita lihat ada remaja yang misalnya bak kata Ustaz tadi, buka paper je ada yang buang anak ya, buka paper je ada yang berzina dan sebagainya, merogol, bahkan anak-anak kecil 7 tahun, 5 tahun pun dah boleh merogol antara satu sama lain. Na'udzubillah min zalik. Dan ini terjadi pada hari ini. Saya nak menyebutkan satu hadis Nabi yang mana kullu mauludin yuladun 'alal fitrah, yang mana Nabi menyebutkan bahawa setiap anak itu dilahirkan fitrah. Maksudnya bersih, suci. Tak ada seorang pun anak itu sama ada di agama apa pun, tapi dilahirkan kotor, dilahirkan memang dia akan jadi jahat, tidak. Tetapi dilahirkan fitrah suci. Tetapi ibu bapanya lah yang akan mencorakkannya. Sama ada ibu bapa dia jadikan dia Yahudi, sama ada ibu bapa dia jadikan dia Majusi, sama ada ibu bapa jadikan dia Nasrani, itu adalah di tangan ibu bapanya. Berbalik kepada hadis Nabi tadi yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, maka ibu bapanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya.
Jadi kalau menjadikannya Yahudi, apa maksud menjadikannya Yahudi? Yahudi ni Ustaz, orang faham mungkin agama Yahudi je. Tidak. Tetapi menjadikan Yahudi ini bererti ada dua corak kehidupan yang dicorakkan oleh ibu bapa. Yang pertamanya menjadikan anak itu bermewah-mewahan, membazir. Yahudi ini dihidupkan anak-anaknya dengan penuh kemewahan, dengan penuh pembaziran. Jadi puan-puan saya, tuan-tuan, puan-puan penonton di rumah, cuba kita cek diri kita sama ada kita telah mendidik corak anak kita dengan penuh kemewahan, dengan penuh pembaziran. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yahudi ini dia menjadikan anak-anak itu tidak ada rasa segan silu, tidak ada rasa malu. Itu dalam pendidikan Yahudi yang tersembunyi. Cuba kita tengok hari ini, kalau wayang-wayang, kalau filem-filem, na'udzubillah. Kita tengok boleh bersama lelaki perempuan bila-bila masa, dedah sana, dedah sini. Dan anak-anak kita menonton. Bahkan kadang-kadang minta maaf ya ibu bapa, kita pun turut menonton. Tambahnya menonton tu dengan rasa, tak ada rasa salah. Rasa teruja, rasa seronok. Bukan setakat remaja, tapi masalah ini masalah bersama. Itu satu. Dan kalau kita tengok filem-filem porno, kita tengok benda-benda lucah, anak-anak kita disajikan penuh dengan sajian-sajian lucah ini oleh golongan Yahudi. Tapi siapa yang membentuknya? Ibu bapa, sama ada kita didik ataupun tidak. Dan itu adalah pandangan saya tentang remaja Islam hari ini, yang mana hidupnya penuh dengan benda-benda yang tidak elok, lucah, benda-benda yang melemahkan jiwanya. Itu satu. Yang kedua, bila Nabi katakan ibu bapanya lah yang menjadikannya Nasrani. Nasrani ini apa? Nasrani ini mengajar bertentangan dengan fitrah. Ini bersesuaian dengan seksualiti merdeka ni Ustaz. Ya, bertentangan dengan fitrah ni macam mana? Contohnya paderi. Kalau nak jadi seorang paderi yang dekat dengan Tuhan, dia tidak boleh kahwin. Sedangkan Allah menciptakan fitrah itu bersesuaian. Lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Bukannya sama-sama suka. Laki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tidak. Tetapi kalau golongan Nasrani ini, mereka menggalakkan untuk ikut sama bertentangan dengan fitrah. Ya, itu satu. Dan yang ketiganya adalah Majusi. Majusi ini bertuhankan hawa nafsu. Apa maksud bertuhankan hawa nafsu? Mereka ni mungkin penyembah api, tetapi dalam jiwa ni penuh dengan memberontak. Ia mengajar hidup anak penuh dengan emosi, mengajar hidup anak penuh dengan tak boleh menerima nasihat. Jadi jaga-jaga ya. Remaja Islam hari ini banyak didedahkan dengan kehidupan macam ni, dan itu yang menyebabkan rosak jiwa, rosak akhlak. Kita ibu bapa yang mendidik. Allah alam bisawab. Okey Puan Laila, itulah mukadimah kita dari mata turun ke hati. Kadang-kadang Puan ya sebut, kadang-kadang ada yang kat TV ni dah tengok Puan berkenan pula nak jemput ceramah. Baguslah bukan tu. berkenan lain ya. Dan sebab itu kadang-kadang dari mata turun ke hati dia nampak dah perspektif ni. Dia nampak, mata tengok tu hati kata, ni pengotor. Mata tengok, hati pun buat melayang. Ini cerdik, kan? Mata turun ke hati. Apa tadi kalau cinta? Lagi cepat, mata tengok, wah, tegak, handsome, gaya lah. Boleh buat bakal menantu, katakanlah. Contoh begitu. Jadi kadang-kadang, kita kena bercampur gaul, Puan ya. Tak boleh kita duduk macam, orang kata apa, tak batu purung kan? Katak purung ataupun Tarzan kat hutan kan, dengan gajahnya, dengan buaya dan sebagainya. Bila kita bergaul ni kadang-kadang, maklumlah di universiti dia ada study groupnya kan. Aku tengok kau tengok aku. Di tempat kerja macam tu juga. Tak kira di mana-mana lah. Kau tengok kau tengok aku, bercampur gaul antara laki-laki dan wanita yang berlainan gender, katakanlah ya. Memang ketara sangat-sangat di mana sajalah. Malah kadang di pejabat pergi kafe pun makan sama-sama. Jadi saya nak tanya, adakah Islam menghalalkan konteks sebegini demi ilmu, demi kerja dan sebagainya? Minta pandangan Puan, silakan. Terima kasih. Bila kita berkata Islam, sama ada Islam menghalalkan konteks pencampuran antara lelaki dan perempuan, tidak ada konsep halal di sini. Tetapi sama ada dia mengharuskan ataupun tidak. Itu sahaja. Jadi di dalam Islam, Islam mengharuskan untuk pencampuran lelaki dan wanita, tetapi mengikut syariat, mengikut cara, mengikut garis panduan yang Allah telah tentukan. Bukan boleh saja-saja bercampur. Tidak, itu yang pertama. Dan saya nak menyebutkan di sini bahawa ada di akhirat nanti antara golongan-golongan yang Allah akan lindungi mereka. Antaranya pemuda yang hatinya dekat sangat dengan masjid. Daripada zaman mudanya dia dekat dengan masjid, sampailah zaman tuanya dia dekat dengan masjid.
Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pemuda yang apabila dia didatangi wanita, dia digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, sangat bangsawan, sangat rupawan, tapi dia menolak kerana dia mengatakan dia takut akan Allah. Ini antara orang-orang yang dilindungi oleh Allah di akhirat, orang-orang yang Allah akan pandang mereka. Jadi bila ada orang bertanya kepada Rasulullah, banyaknya kebaikan-kebaikan yang lelaki dapat, adakah perempuan juga akan dapat pahala yang sama? Adakah perempuan juga yang akan dapat juga fadilat ini, dilindungi oleh Allah di padang mahsyar kelak? Maka Nabi mengatakan bahawa perempuan ini adalah kembar si lelaki. Kembar si lelaki, tapi bukan dalam semua perkara. Dalam satu-satu hukum, dalam satu-satu keadaan, apa yang Allah sebutkan pemuda tetap juga untuk wanita. Jadi perintah di sini, kalaulah lelaki itu dekat hatinya dengan masjid, tentulah hatinya tunduk, tawaduk, dan dia tidak ada percampuran antara lelaki perempuan dengan berleluasa macam tu. Boleh tengok-tengok, boleh pandang-pandang, ya. Dan kemudian sama juga macam lelaki yang dia apabila digoda oleh wanita, tapi dia takut. Dia berkata dia takut kepada Allah. Wanita itu bukan setakat cantik, bukan tepi-tepi jalan, ya, tapi cantik, bangsawan, rupawan, Ustaz. Dia boleh membeli apa sahaja. Dia ada kuasa. Wanita-wanita hari ini kalau menggoda lelaki begitu, na'udzubillah min zalik, mungkin mudah terkecundanglah lelaki ini. Tetapi dikatakan dia takut kepada Allah dan dia tinggalkan, bererti dia menjaga pandangannya. Dan kalau hari ini anak-anak kita ada disebabkan dia kena masuk universiti, masuk college dan duduk dalam study group ramai-ramai, dia kena melihat keperluan bila dia berada dalam study group tersebut. Kita ni pun lah, puan-puan, ibu-ibu, tuan-tuan, sama juga. Bila kita bercampur, adakah bersesuaian kalau suami orang makan dengan isteri orang? Bersesuaian ataupun tidak, kita cek diri kita. Alah kawan-kawan je, jiran-jiran je. Tapi di sisi Rasulullah bagaimana? Di sisi Allah bagaimana? Itu kita kena titik berat tu. Saya bercakap bukan untuk remaja saja, Ustaz, tapi untuk semua. Sebab dari mata turun ke hati ni untuk semua. Jadi sama juga kalau remaja kita pada hari ini duduk dalam study group, tidak mengapa, okey, harus, tetapi lihat adakah auratnya terjaga, ataupun duduk dalam study group, nak pergi study group tapi rambut dah setting cantik-cantik, makeup dah tebal-tebal, lipstick dah merah menyala, Allahu a'lam, ya. Dan satu lagi, kalau kita lihat duduk dalam study group tetapi tidak menutup aurat, kemudian bertepuk tampar bergurau senda yang perempuan, berlebih-lebihan bergurau, tak ada benda yang berkaitan dengan pelajaran untuk diguraukan, itu pun Islam tidak membenarkan. Bahkan itu dah jadi haram. Kita pergi dengan niat untuk belajar, anak-anak kita pergi dengan niat untuk belajar, mak nak pergi belajar ni mak, ada study group. Apa nasihat kita yang boleh kita beri? Pergi baik-baik ya, pergi dengan selamat ya, jaga diri ya. Ada tak kita nasihatkan anak kita pergi baik-baik, ingat Allah, ingat pesan Rasul, jaga diri, jaga maruah, jaga aurat. Ada tak waktu anak kita nak keluar tu, kita tengok pakaian dia okey tak? Kita punya standard tu okey tak? Kalau kita punya standard okey, Allah punya standard okey, Rasul punya standard okey, go on. Sama juga macam remaja dekat luar sana, bila kita nak pergi, nak ada percampuran, tengok standard pakaian kita dahulu. Kemudian ingat dalam hati kita, lelaki maupun wanita, jangan melenggang-lenggokkan bahasa kita. Gaya kita lemah lembut dan sebagainya, manja beria-ria, tidak, ya. Jaga kalau kita nak gelak dan sebagainya, jaga. Kalau kita nak bertampar dan sebagainya, jaga. Bahawa Rasulullah kalau tengok ni dia tak bagi, Allah tengok dia tak bagi. Itu antaranya. Dan satu lagi, pastikan apa yang kita bualkan itu dalam sepanjang study group itu bukannya satu perbualan yang sia-sia yang Allah tidak suka. Berbual benda yang lain daripada itu. Nak dapat ilmu, ilmu itu berkat. Tapi tiba-tiba disebabkan campur yang batil ini, yang buruk itu, ilmu jadi tak berkat. Okey. Untuk makluman Puan Laila, saya masih lagi remaja. Terlibatlah dengan topik ni sesuai dengan saya, ya. Memang nampak. Apa pun Puan Laila, ya, ada satu lagu. Boleh pandang-pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah iman. Apa pun kita berehat seketika, kita jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, dari mata turun ke hati. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan saya. Sebab mata anda memandang kami, tapi hati tetap bersama dengan Al-Kuliah. Apapun perempuan, kita sambung lagi perbincangan topik kita dari mata turun ke hati dengan begitu hangat lagi. Walaupun di luar sana barangkali hujan. Apapun kita tanya soalan, barangkali mereka yang datang ni kumpulan Yasin Raudah Flat Seri Kelantan, ada soalan tertentu yang cepu mas ataupun cepu cemas untuk Puan Laila. Silakan kalau ada. Ya, silakan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Haja Hasia dari kumpulan
Raudah Flat Sri Kelantan ingin bertanya kepada Puan, apa hukumnya ibu bapa yang tak ambil kisah langsung di atas percampuran anak-anak di luar sana, dan apa nasihat Puan?